ADV. Ni ADV. Tu. Saya betul lah bang kakak. Dapat ADV kan. Si Celeh pun tak dapat kejar saya. Saya berat berapa? 40. Ni MFZ macam raya pakai semua habis 12,000 pasal rim, acap pun 12,000. Ni cari buat keluar rim sendiri dapat murah lah. Jadi semua orang mampu pakai lah. Untuk ADV je lah. Abang Wan pun beli ADV kau? Siapa? Abang Wan? Tak ada. Mana ada. InsyaAllah ada rezeki yo. Ada lagi penting lah K.O.N. Nak apa ni kok pun nak bersalin. Malah fikir apa Di depan tak keluar lagi. Di depan tengah R&D. Ni Tak apa, yes, Abang Wan. Tak payah beli motor. Bubuh rim tu dekat motor ni, motor Untuk ADV 760. Kalau 760 saya tak berani nak buat. Saya tak Borak tak mana? tahu player macam mana. Skuter mak mentua aku. Nak kepak speed udah. Hangat apa? Basikal Jepang. Hai, si Tak boleh K.O.N ni buat apa konten. benda ni? Tengah fly ke apa dia ni? Abang kakak? Kena barang ke apa dia ni? Siapa yang ada ADV nak pakai rim murah dekat saya ada 7,900 saja. Rim dengan sprocket. Abang kakak pergi abang kakak. Siapa ada DV ke? Yang mana nak beli DV ke? 17 belakang 5.5. Kalau rim yang duk jual sekarang yang dulu ni duk jual 12,000 lebih. Kalau tak boleh support saya rim, support saya baju. Betul? Kalau tak boleh support saya, support nasi kandak siwat apa siwat. Tak betul abang kakak. Kalau saya dapat gitu abang kakak kan. Si Calai ni pun saya tinggal sebab apa? Berat dia berapa abang kakak? Berat berapa lah? 88. 88. Berat saya 40. Ni setengah pada dia. Bedes Tak, tu dia kan? kena sekitar 40. Kena tinggal dia. MFZ V8 saya boleh buat. Saya boleh ni. Abang tunggu Zat. V8 saya buat sendiri rim ni asal. Cutting bentuk sama dengan MFZ. Memang kena. Si Calai ni. Dia tanya aku duduk mana. Aku duduk depan. Aku tanya, duduk mana hang ni? Apa lambat sangat hang? Aku yang duduk tekan dia. Jangan main. Tapi saya tak pernah bawa abang kakak. Itu masalah. Si Calai suruh saya bawa pun saya tak bawa. 4,000 lebih MFZ untuk V8. Kita tunggu ni lah. Kik On beli ADV. Cik beli DV kan? Celih beli sofa Abang Wan, dekat mana? RM5. Saya beli dekat Sungai Buloh ni. RM5 Abang Wan kalau nak beli. Ni Great Martin ni. Pun dah duit. Ni sofa Lama, saya kau nak dulu di nipu Great lama. Martin. Ni. SS. Himpun je lah. Lama pun tak lama Abang Wan beli itu dulu lah. nanti abang Wan beli abang Dekat abang Wan titik dia jual pun kat saya Great Martin tak 30,000. silap. Apa DV? Abang Wan takkan beli lah. Mampu nak beli. Weh. Karan nan beli. ADV celih nak jual tak? Tak jual lah. Fikir banyak weh. Memang aku tulis nak betul bang kakak. Saya kalau naik motor tu saya dah depan dia. Saya kata kat apa kat dia? Tak bagi kerja sama. Ayat tu saya ulang. Macam mana dia ulang kat saya. Tunggu lah. Celih Dapat. minta tolong suruh Kik On doakan saya untuk operasi kaki esok. Ni nama dia Daniel. Jangan doakan kan. Nama dia Wan Daniel. Dia operasi kaki esok dia kata. Doakan kan. Ya Allah Tuhanku, kau mudahkanlah urusan Daniel untuk kemudahan kaki pada esok hari. Kau lancarkanlah urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Boleh servis Ford Ducati Wawan Nanai boleh. Leh, kalau tayar aku bocor, boleh bagi kat tempat kedai kau leh? Boleh bawa bayar. Boleh leh? Ha. Leh, white aku tu leh, kan limited edition. Yang color purba tu. Kalau purba tu. Ha. Boleh leh, adjust sikit engine 63 full spec. Nak buat lah. Sayang duit tak bayar. Tak payah leh. Sayang. Sebab dia takut saya depan dia bang kak. Tu je. Simpan je. Kalau duit buat motor apa. Banyak nak pakai Berat duit saya ni. tengok berat saya berapa, berat-berat joki bang kak. Tak bagi kerjasama Abang Wan. Boleh dah berbeza Ducati berapa? 20 lebih. 27. Buat nanti 3 laju. Tak kisah. Abang Wan, abang macam ni? Ni ada member saya, dia orang panggil dia kucing. Hai. Apa, Nama panggil kucing. orang binatang Nama dia kucing. Apasal nama Ni dia abang Cak panggil dia pula? kucing. Kucing yang besar ni. Ni bukan kucing kalau macam ni. Tu mesti dia asal dia potong rambut tu asal nampak kurus. Ni beruang orang panggil ni. Bonus bear. Kena tinggal bang kalau servis Ford. Naikkan Kimi sihat dah. Ya bang lihat bang. Lewat lah awak. Lah tadi waktu tak leleh no. Awak tak boleh lah. Panas sikit lah. Abang Wan tahu malam ni 5 kali dia ada end live, relive.
Siapa? Ni si kucing ni, kucing kaki kontok ni. Asal lah. Live relax. Ni kan kucing ni bawa orang. Apa? Naik warning. Warning apa? Tak tahu buat apa, batu yang kimi aku end terus. Kion, aku takut tolak 20%. Oh. Ya tu dahi tu tak nak nangis. Sabarlah sembang je nak nangis kenapa? Ada. Sikit-sikit Cakap nangis, makan. sikit-sikit nangis. Jom makan. Cakap makan. Ni bangku koci lapar. Koci. Oh, Tak ya, payahlah macam- nangis. Samyam. Benda ni nak nangis. Bila dia nak kurus ni macam ni? Tak gue. Kita tak bagi raita tahu dah. Ini kalau bagi raita ni pun kau tahu apa? Tak guna juga. Tak guna. Raita tu boleh jadi expired. Ha. Guna. Ni Tak Raja ada. nak makan je ni. Macam makan lah. Ni tadi dia kalau fikir buat punishment lari sambil minum air serak. Oh. Gila ke apa? Tu kuat ke darah. Tak panggil kuat ke darah lagi. Weh, aku minum air kurang manis je, weh. Macam ni Korang saya mana, korang kopi hari mana? ni air. Air. Lepas tu buat tak tidur weh. Tak boleh tidur. Tak nak, wang. Ni, adik Pak Abang, Kimi baru dari live kat Nak. Oh. Ha, ni duduk kecil orang lah tu. Duk kencing Teruk orang dia ni. ni. Dapat apa? Ni Kimi. Kencing abang-abang Ya, lagi dia masa kimi kerja, bang. Tadi kita kata boleh pak? Boleh. Bawa bangkit. Tak boleh tidur. Bila masa kimi kata bawa pergi tidur. Bukan tak Hey. boleh tidur. Ha, jalan, tak boleh tidur lagi. Sebab tu dia masuklah kanak. Lepas tu kanak kimi buatlah balik. Yelah tak payahlah nangis. Saya nak nangis. Tak nangis pun, tak kayak pun. Sikit-sikit nak geriau. Apa benda ni? Sikit-sikit nangis ni. Kimi, saja tanya. Kalau hang bila agak-agak nak kahwin? Ini target 2028. 2028. Ya. Lagi 2 tahun lah. Yang mana perempuan hari tu Ya. Macam-macam. Yang ucap acam Okey, okey, kenapa save nama ucap acam? Boleh tahu tak? Maksudnya apa yang masam? Mulut dia masam ke apa? Dia manja. Dia manja. Kalau Okey. manja, say lah ucup manja. Ucup manja. Yalah, kimi. Mesti Kimi eja Cuk Cam macam ni. CUKCAM Cuk Cam. Try tunjuk tak. Tunjuk apa? Nama tu. Ah. Ya, kimi tulis ucu acam. UCUK, batu acam. Okey, apa yang ucuk? Okey, kalau dia manja kenapa? Apa yang ucuk? Dia busuk ke mulut dia buat tai? Dia macam kimi manja. Ke mulut dia bau? Tak ada, dia tak nak apa, dia perfect. Oh, dia perfect. Tu hang letak ucuk baru acam apa? cinta semua Baru perfect. cinta perfect. Cuba Ni, dah kawan. kena tinggal. Minggu lepas dia line dengan 10 orang dia buat pick up line. Ni. Cuba buat pick up line dengan kami tak? Ni meratai merela. Dia tak berani dengan kita leh. Takut kena pijak cuba hang cakap Zat. Buat pick up line nak dengar Zat. Kat abang-abang. Tak Kimi, aku buka lagu Kimi Ni, Han nak kata ni. Dewan, Han nak kata. Han diam lah Kimi. Han apa pekat lain yang perempuan ni, ha? Oi, mana ada? Han nak berjejel aku. Apa menangis ni? Jangan nangis. Tak ada yang berjejel kimi, Puan. Ya, jangan nangis. Tak, lepas tu Abang Wan dengan Abang Jelih duk menekan. Yalah, okey. Sekarang ni pernah tak? Maksudnya bagi pikat lain satu nak dengar. Macam mana? Okey Kimi, hari dia Kimi. Hari ni. Daya begini. Daya ni. Okey. Dia macam ni. Kimi selalu bagi pikat lain macam ni, bang. Kimi tak nak pikat lain yang lain lah. Kimi pikat lain Kimi satu je. Kimi tanya, hari ni hari apa? Abang Atif bang, servis. Contoh, ucuk. Hari ni hari apa? Lepas tu dia abang, hari ni hari Selasa. Dia contoh hari Selasa. Lepas tu Kimi cakap, salah lah ucuk. Lepas tu dia akan tanya balik. Lepas tu hari apa? Hari ni hari ucuk cantik sangat. Aku geli je dengar. Sepok. Ni kena sepok sekali ni. Cuk Cam ni. Tak. Ai ni cakap cantik sangat. Tak dia pandai bagi tu yang kenapa dia. si Celeh blushing pula ni? Pipi merah kenapa si Celeh? Enggak lah.
Lalau tu lama jangan duk kecal lalau tu dari KL pergi Bangi weh 31 minit. Tura jom. Jauh lah. Ya. Nak pakai gate belekat tu. Aku takut kain ni tertanggal ke area lagi. Tak seredang ni. Jagi bawa kat sini tak pakai apa-apa pula. Tapi tengok muka si Kimi ni bukan kucing. Dia kucing tapi dia spesies Maine Coon. Maine Coon nak kaki pendek tu. Oh, yang duduk kat ni, kat sini tu. Tapi dia ni jenis spesies yang apa jemuk panas jenis hitam tu. Hitamnya ni. Yang hitam yang ni. Dia lebih kepada iguana lah leh. Iguana hitam. Kion. Hang pun tak cerah mana pun. Nampak tengah kata kang dulu ni. Ni tiga budak hitam lah ni. Yelah, tiga orang budak hitam. Tukar pula abang kakak si penguin ni. Nak pula aku dengan si penguin ni. Hitam. Seorang hitam gemuk, seorang hitam pendek. Seorang lagi hitam ni. Hitam bo color rambut. Diam lagi ni. 3 macam. Abang Wan, macam ni kita kena Abang Wan. Tu dia Pak Tiam. Tu dia patam, berisi patam. Tu yang namanya fenomena. Tu dia Pak Tiam. Bukan keliling. Suka pula. Abang Iman suka, Abang Iman. Aiman tak kisah. Tu dia dapat kereta api terus pun dia bukan keliling. Weh, Thank you, Man. Seri ada lagi? Seri tak ada dah. Gak ada. Balik naik apa? Jalan kaki lah. Tu dia nak jalan kaki tu. Muka sembek nak jalan kaki ni. Ejak buat di grup 3 budak hitam. 3 budak hitam boleh ke Kimi nak 3 budak hitam? Jalan. Oh, Tak apa, buat makan tak dua dah. boleh hiu ni. Buat dua dah, 2 budak hitam. Weh, tengok dak weh dia kat mana? Tak. Abang jual apa bang? Ni dia hantar makanan ni. Si Celeh ni. Kat Bawan. Naik lalau, naik lori Kimi. Hantar nasi kandak dengan apa semua naik lori. Malam-malam makan kuaci tu hang. Tu orang kata tak berhenti ke ni. Macam mana nak koroi? Makan koci je pun bukan ada apa pun. Apa benda makan kulit kuaci tak? Tak jauh tu, tak jauh lagi 20 minit je tu sampai. 20 minit? Aduh, weh. Tak apa, slow-slow Abang Wan, slow-slow. Aku besok nak kerja syaitan. 1 tam, 1 mok tam, pendek tam. 7 ibu kata. Parah muka Kimi, Moktam. Ni lagi satu ni, si penguin. Jangan lupa si penguin LCL ni bang kakak. Ni. Lari macam penguin dekat atas padang. Macam tu lah. Tapi penjelai lari comel. Lepas tu kira Kimi lari tak comel? Dia nak lari apa? Duduk setempat je kat keeper tu. Ni orang sepak bola dia tengok saja, tak larat lari. Faham? Jangan macam ni lah. Cekap pinggang lah. Mana tak cekap pinggang. Duk makan tu. Habis training duk balas lagi tu. Nasi kandak. Fazal Halim bang. Gak-gak. Tak payah lagu ikli, tak payah. Allah Akbar subhanahu wa ta'ala. Weh, lagi 200 abang kakak. 200 orang follow saya ni cantik dah. 450 malam ni saya abang kakak. Relax. Lagi lah lama sampai ni. kita live. 200 je abang kakak. Takkan tak boleh kot. 450 boleh tak abang kakak? Boleh. 450. Tak banyak dah abang kakak. 450 ni. 450 apa lagi ni? Lagi 100 ya abang kakak. 100 ya. Tak banyak dah. Cik. Follow Abang Wan bos, 100 orang je. 100 ya. 100 settle lah kita masalah kita hari ni. Sikit je buat, tolong. Apa? Moktam lebih-lebih pula Moktam. 100 settle lah. Boleh dah ni. 450 dapat ah. Dapat hari ni. Boleh. Dapat 100 yang ni cukup dah abang kakak. Tak banyak dah. Baju dapat dah.
Tak lagi lah. Dapat. Kasih ni 450. Alhamdulillah. Bang kakak 450 dah. Okey, kita beli bahan si Zaid esok. Besok kita nak kenal si Zaid abang kakak. Zaid berapa hal ni? 448 dah. Zaid dah lagi. Macam ni. Alhamdulillah. 448 nampak dia. Terima kasih nak abang kakak. Terima kasih. Zaid 447. Oh 447. Alhamdulillah abang kakak. Dapat kerja. Weh, berapa weh? Lagi berapa puluh weh dia? Terima kasih abang kakak yang mana Baju SL hari Khamis bang, hari Khamis. Semua hari Khamis. Berapa lama dia siang. Terima kasih. Yang ada SL dengan 3XL. Borang bila balik tokai? Muas. Tokai dengan hang dekat tak? Dekat sangat bang. Hang tahu tak aku punya dekat mana? Aku kat Tokai. Kampung apa? Ya Allah. Aku lupa. Sebelum nak sampai kampung aku, ada satu apa nama mat tu dekat sebelah. Apa nama? TF Mat. Bukan DF Mat. Bukan pok apa Esok tekan link dekat bio saya ni. Dekat bio saya ada link. Bukan Tekan Family esok. Mart. Wah. Ada nama satu dekat Allahu Akbar, apa benda tak tahu. Pak bau. Tori. Pak Tori hang tahu tak Pak Tori? Tori mana pula? Abang Wan semenjak duduk KL tak ingat tempat asal usul dah. Bukan itu kampung belah bini weh. Oh. Pak Tori kan naik je bukit tu. Ni Baju Pak Tori banyak, yang naik kami je ni banyak, Pulau yang kami ni banyak. belah kiri. Le, tak ingat tu masuk. Nama kampung aku lupa dah. Ada saya tak ingat nama pak mentua saya kampung. Mana tahu ada saudara-saudara saya. Bukit Jenun mana nak tahu. Pak Tori Mat betul. Balik mai Tokai betul. Saya mai nanti kau la ilah weh Bukit Raya. Bukit Raya dekat lah bang Jimmy. Dekat lah. Dekat 15 minit lah. Okey Bukit Raya kita duduk. Nanti kita balik. Nak bawa balik kau? Nak balik. Bukit Raya. Patut duduk gelap. Abang balik mai. Dekat kan? Aku bukan duduk sana gila. Titik hujan lebat-lebat. Apa benda? Kau ingat aku duduk sana apa? Bukit Raya Penam betul. Kalau balik mai lah. Okey lah. Balik bila tunggu ni. Isteri tak boleh duduk dalam kereta lama weh. Tak apalah bagi settle ni lah. Kok lu. Boleh. Nanti kita kalau nak pergi kita pergi lah. Kita bagi tahu. Ini macam Doraemon sungguh. Dekat lah. Betul. Tak, aku selalu makan kat mana kalau sampai sana. Dekat Simpang 4 tu. Makan cok udang dengan ais salji. Terbelah balai kecil kot. Ai, lek Hang tahu tak? Oh. Balai kecil tu. Kita selalu pergi sana makan. Mana nak tahu kita kawan Pendang. Hang tak tahu Oh. Tak tahu lah dia tak tahu abang kakak. Dia tak biasa. Kedai-kedai dia tak biasa kat Gunung Jerai tu, betul? Kedai mi unsuk, betul? Apa? Benjelai. Kedai kat Citra tak buka apa ni? Simpang 4 kangkung, betul. Tak buka. Oi, ramai orang sana. Nanti saya balik sana, kita jumpa nak abang kakak review. Kita buat lawan futsal Abang Wan. Buat lawan futsal. Buat lawan futsal ni, lawan ESR ni kau nak tengok? Tak lah. ESR performance lawan ESR pilihan, Len. Nanti tu. Saya nak import keeper saya dah seorang. Dia saja besar Tak mau. separuh gol. Keeper tu malah. Ni dia depan tangan dah tak ada apa dah yang terbuka. Abang kakak, jangan lupa salat subuh tau. Weh, Le, tengok dekat mana dah, Le? Alamak, apa benda mengerat ni? Tipe berat lah. Bila nak main keramat? Nanti abang kak, saya tak sempat nak balik keramat. Nak jumpa gak kawan-kawan keramat saya. Kawan-kawan keramat kat sini. InsyaAllah nanti saya datang. Berapa minit lagi, Le? 20. Weh, takkan 20 lagi, Dul. 9 minit. 9 9. minit lagi, Alhamdulillah. Weh, lama sangat ni. Sampai tu azan subuh saya rasa. Apa? Sampai ya azan subuh tu. Memang azan lah ni, confirm. Abang kakak, get ready tau. Tak Jangan tidur ikam. ni. Abang, weh, tak ada pula ni. Ada bateri. Handphone. Tinggal satu dah ni.
Pecah lah. Kita pun nak gerak ni. Ngantuk ni. Sekejap kakak 31 dah ni. Okay dah. Kau bila nak balik lunas dah balik dah. Tahu nombor pelik saya NW5786 ni. Doakan jualan saya laris hari ni. Amin amin rabbal alamin bang. Semoga jualan abang laris. Ramai pelanggan. Kimi tak boleh makan lagi. Bulan 7 ni tak boleh bang. Apa? Sudahlah Kimi. Ikut event Shell bang, tak boleh bang. Makan pun tak bonti-bonti. Tak review. Kio memang makan kuat. Kimi memang makan kuat. Kita tunjuk kedai lah. Tiap hari macam tu tau. Macam mana? Bulan. Apa Kimi? Kimi dapat review free ya Nak Kimi? durian roja kami. Boleh abang durian. Abang durian kat mana bang? Abang area mana bang? Ada abang durian ni? Dia buat review Kimi. 3 video 500 macam mana? Kat Kelang lah. Kimi, 3 video 500 Kimi. Oh, Kelang kan. Ingat baru nak Tak payahlah Kimi. Rugi Datang sangat rumah Kimi. dia. Saya nak bagi, saya ingat saya nak bagi mak saya. Mak saya suka durian bang. Wan. Ah, Dia buat video 3 video 500. 3 video 500. Sebab dia nak post status, dia kata nak post status dapat job review. Oh benda ni Kimi. Kimi first time bang. Siapa kencing hang tu? Tak cantik pun Kimi tak agak. Tapi lah ni Kimi dah main harga balik lah. Oh, main harga balik lah. Dah ni abang Wan dia tak 2000. Oh benda ni Kimi 500 je. 500 dengan modal Kimi lagi nak naik motor nak naik kereta nak pergi tempat tu nak buat Tahan, video tahan. masuk lagi. Mana nak balik modal. Minyak semua siapa bagi? Minyak ni lah. Balik modal bang. Sebab dekat. Dia kata Kimi dah ada manager betul ya? Weh, nak dengar tu tak abang Wan? Tadi lah dengan Kak Nak dengan Bacak. Bacak cerita dia ada manager yang urus apa semua. Lepas tu Kak Nak pun cerita dia ada manager. Si Kimi ni pula dia pun nak kata dia ada manager. Oh, kemah. Aku cakap hang Kimi, aku dengan si Celeh tak pernah lagi dapat like kita kan? Kita tak dapat hang kemah. Rezeki hang lah kat situ mungkin Kimi. Tu lah. Kita tak dapat pun. Tapi mungkin dia tersalah cakap. Bukan manager tu, moderator rasanya. Dia ada, bukan aku manager. rasa dia ada weh, K.O.N. Dia ada. Oh, dia ada? Tu dia ada. Aku rasa lah. Aduh, Rasa. Kimi siap ada manager oh. Gila lah. Kalau usuk oh. Usuk pun bini dia tolong tu. Siapa manager hang? Markah hang Tak ada lah. Ada siapa? Ucap Acam Ucap Acam. Ucap Acam boleh tak jadi manager? Ucap macam boleh reply chat orang chat tak? Abang kakak janganlah suruh K.O.N kesian. K.O.N dah 7 jam abang kakak. Abang kakak nak itu nak ini susah. Kesian si K.O.N. K.O.N pun penat abang kakak. Kadang-kadang boleh lah. K.O.N nak datang subuh janganlah. Lima main mana nak banyak manager. Kesian ke dia. First time. Abang kakak nak atuk-atuk kesian dia. Dia pun penat agak 7 jam. Bukan dia tak nak buat. Kadang-kadang dia pun rasa sebab salah. Dia nak cakap tang tu pun tak boleh. Tang ni pun tak boleh. Saya cakap Slow. kesian kat dia. Dia pun penat juga abang kakak. Boleh lah. Bang Celik, saya nak hantar durian boleh ke? Free. Boleh je bang. Saya memang hantar durian. Dia hantu durian. Hantar esok boleh esok. Nacha Din ada ke? Nacha ni tak tidur-tidur ke apa? Oh, Kak Selen. Kimi, Buat dia. siapa dia Kimi? Manager Kimi? Tak ada lah. Melawak lah. Tak nak tahu juga siapa dia. Sumpah tak ada. Kimi Tak ada. cakap KL sekali Kimi. Kimi cakap KS, sial lah Kimi. Belakang ada dua Bacalah. Asal kau cakap apa Nacha? Aku tak nampak gila. Nacha kau cakap apa? Okey, cuba kau tulis balik. Aku tak nampak komen banyak. Nacha kau cakap apa? Cuba ulang. Bila okey, boleh Nacha nanti ya kita set. Boleh Nacha. Set Kau macam tak ada nombor Set aku. apa dengan Nacho? Abang Wan? Tak, dia selalu nak datang, dia selalu lepak dengan Zaid. Oh. Dia korang rapat kat Zaid ke? Boleh Nacha. Kan Nacha ni ke kadang-kadang mata-mata aku tu yang best tu.
Ui, dia mata-mata abang Wan. Bukan lah maksudnya dia banyak bagi tahu aku rahsia-rahsia si Zaid tu. Oh, lepas tu boleh bahan lah. Boleh bahan lah. Oh, dia Zaid Pak ni Tam. Dia Pak Tam. Dia subuh dah tu, boleh lah. Live nanti pergi solat subuh. Sabar kak, sini tak azan lagi kok. Tak apa, Kedah ni Tak lagi apa. lambat. Azan memang kita selalu tutup bang kakak. Weh, berapa lama lagi ni leh? Order kat mana baju Esa? Order dekat Lin Leh. Bayo. Kat Bayo dekat Jangan lupa Bayo. solat geng. Okey Nacha. Dekat Bayo Leh, geng. berapa jam lagi ni? Dia punya seluar tu tanggal ke apa? 4 minit, 4 minit. Apa kem dekat dia ni? Ingat tak jalan. Ha ni. Bercerita ni. Kira nak apa Kimi nak naik atas. Ni Kimi mana muat? Sem. Bos satu Kimi, siap depan. Kimi mana muat naik atas ni Kimi? Duduk lah. Tu seat pun kecil. Weh, Tak lepas ke mi? Tak muat. Sering nak kono tak lepas Kimi. ni. Kena duduk bonet. Mana muat Kimi tu? Leh, Satu tengok beg bonet lah, leh. Kimi. Leh, tengok bonet. Bonet Mana apa? tahu muat ke bonet? Bonet apa? Bonet belakang Bonet boleh. takut. Cuba try tengok. Bonet luas. Bonet luas. Tengok. Takut kalau bonet ngam, okey bawa masuk bonet je lah. Itu Bonet kalau bawa duduk reban hang punya. Bonet luas. Lepas juga ni bonet. Boleh. Boleh Bonet tak? boleh. Bonet boleh. Duduk baring kan, baring. Duduk baring macam ni. Macam ulat tau. Macam kucing apa? Kucing kaki pendek tau. Takut Kimi duduk bawa macam ni. Sekejap lagi kereta hang duduk lagi. Jalan pun nak masuk pun. Tak mampu eh. Bunyi syahdu. Tapi hang tak boleh naik Kimi. Tak cukup ruang. Duduk weh. Hang kena pergi kedai bancelai ke pun. Yo, nanti aku sampai. Leh, ni mana leh? Dia punya takkan plekat dia apa ni? Leh, apa cerita ni? Nak sampai dah. Sampai apa? Aku punya marah ni nak sampai dah ni. Macam pergi Phuket hari tu lah nak sampai dah. Aku dah mula nak baran pula ni. Kain dia masuk spoket ke apa? Terlipat termasuk dalam spoket. Tu dia kata sikit lagi dah sampai. Dah berapa lama? Tu dia tulis dekat komen tu sikit lagi. Dia tengok komen lah pula. Dia sambil bawa tengok handphone ke apa? Nak jumpa orang Kadiang kot. Masalah betul lah. Dia memang lah tak payah tengok handphone lah. Han tengok je lah waste tu. Sampai saya tengok depan-depan ni. Dia sampai tu. Orang lori sampah pun dah balik dah weh. Lawak kita tak lama pun tadi sajalah. Han jangan main syaitan. Kalau kau cakap macam tu memang kau menyirap aku. Hello? Salam. Tengok tengok. Tu. Tengok kita tak hantar apa-apa pun. Tadi hantar kawan lain. Mana bang? Simpan depan abang straight bang. I tak sampai location tu. Okey, jap. Tapi kalau kita tak tahu, kalau tadi kalau lama pun sajalah bohong marah member. Mana? Kimi tak makan dah Kimi. Nak keluar surau kan. Tolak Anak aku. Macam ni saya DM kat IG. Okey. Aku dalam rumah makanan garang Kimi. Ais kelang. Oi, macam padu dia ais kelang. Nacha, terima kasih Nacha. Abang kakak follow Nacha abang kakak. Nacha.
Dah marah mengapa nak cang ni? Siapa ni? Aku dah nak naik Diorang angin siap-siap, ni. diorang siap-siap. Kita naik air live ni, Wan. Apa benda ni? Nak naik live pula tiba-tiba ni? Nak balik lah. Saya dah terkena apa-apa. Tu. Hati-hati. Baca doa Kevin. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin rabbal alamin. Jom kita gerak Om. Jom. Jom Mak Keon, jaga diri, jaga solat, minta maaf kalau ada terkurang ke kasar bahasa ke daripada saya, daripada celai ke apa, saya mewakili lah. Minta maaf nah Kimi. Thank you, Bob. Alright, terima kasih Abang Wan. Abang Celeh, Bob B40. Tak ada rilu nah. Okey, jaga diri. Assalamualaikum Kimi, jaga diri noh. Assalamualaikum. Kimi, jangan buat muka nangis Kimi. Lempang. Thank you, Bob. Bagi gigi. Leh, gerak dulu Leh. Ya, saya pun nak gerak tu. Leh, suruh Bob datang sekejap Bob. Leh. Saya jumpa sekejap. Nak cakap dengan Bob sekejap. Abang kakak.
Abang kakak jangan lupa kita jaga solat ni. Ni dah azan ni tadi kan. Kita solat ramai-ramai. Okey? Kita solat. Abang kakak terima kasih teman saya hari ni. Yang mana komen, yang bagi saya gift walaupun kecil ke besar ke. Bob. Abang Bob nak tambah masa apa ni Bob? Abang kakak ramai-ramai follow MVP kita Bob semua. MVP kita Aaron M, Tuan Rip, Kak Nur Hati kita, Cokal lah, Muhammad Nur, semualah abang kakak. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Terima kasih yang mana doakan saya. Semoga dimurahkan rezeki korang. Rezeki korang tidak putus seperti air zam-zam tau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, Kau ampunkan dosa-dosa. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan bapa kami. Ya Allah, ya Allah, masukkan kami syurga-Mu, jauhkan kami api neraka-Mu. Ya Allah, ya Allah, Kau mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, Kau limpahkan rezeki kami seperti air zam-zam yang mengalir. Ya Allah, sesungguhnya Kau maha mendengar yang mengasihi. Ya Allah, ya Allah, Kau jauhkan kami daripada penyakit saiz dan dengki. Ya Allah, Kau jauhkan kami daripada sifat-sifat berzina. Ya Allah, sesungguhnya Kau maha mendengar yang mengasihi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Abang kakak jaga diri, jaga solat. Terima kasih, kita jumpa besok. Semoga rezeki abang kakak tidak putus seperti air zam-zam. Ya Allah, abang kakak jaga solat. Ni kita dah sampai